Bayangkan setiap hari korang minum Coca-Cola macam air kosong. Inilah realiti di Chiapas, Mexico yang digelar antara kawasan paling ketagih Coca-Cola di dunia. Dekat sini, especially di bandar kecil macam San Juan Chamula, orang minum Coke macam kita minum air kosong. Tapi kenapa jadi macam ni? Di kawasan ni, air bersih susah nak dapat, tapi Coke lebih murah dan lebih mudah dibeli dekat mana-mana. Coke juga bukan sekadar minuman biasa, tapi digunakan dalam upacara keagamaan. Penduduk percaya, gas dalam Coke boleh halau roh jahat melalui sendawa. Kesan dari tabiat ni, kawasan ni merekodkan antara yang tertinggi kes diabetes dan obesiti disebabkan pengambilan gula yang melampau. Sejak tahun 2014, kerajaan Mexico telah menaikkan cukai nasional terhadap minuman manis dan makanan segera. Walaupun begitu, langkah ini tidak memberikan kesan yang ketara. Sehingga kini, Coca-Cola masih menjadi minuman harian kegemaran bagi warga Chiapas. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.